Kita orang akan bangun pukul 10. Lepas tu training sampai pukul 12. Tu dah total dia dah 2 jam. Lepas tu kita orang akan review. Lepas tu kita orang 12 sampai pukul 1 tu kita orang akan makan. Lepas tu pukul 1 tu kita akan review sampai pukul 2. So dah 3 jam. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 4 kita orang scrim. So tu dah 5 jam. Bila dah 5 jam, kita orang akan rehat 1 jam sebelum scrim seterusnya. 4 sampai 5 rehat. Lepas tu 5 sampai 7 scrim lagi, scrim petang pula. Tu dah 7 jam. 7 jam training. Lepas tu dah 7 jam training. Lepas tu rehat lagi 7 sampai 8 rehat 1 jam. Lepas tu 8 sampai 10. 8 sampai 10 kita orang training lagi. Training malam pula 2 jam. So total